Korang mencari smartwatch yang harga dia murah tapi berkualiti dan padu. Ini dia smartwatch daripada Aulon model Tetra R4. Kalau korang beli, korang akan dapat packaging yang macam korang nampak dalam video ni. Smartwatch ni bateri dia boleh tahan 7 hingga ke 10 hari. Untuk packaging memang aku salut dengan Aulon sebab memang nampak premium. Nak hadiahkan kat orang pun tak segan. Bila korang buka je kotak dia, korang akan jumpa manual book dia. Jadi senanglah apa-apa info ada kat dalam tu. Kalau korang tanya aku, smartwatch ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli dengan harga yang murah, berkualiti dan memang design dia pun cantik dan nampak premium. Dan untuk pengetahuan korang, smartwatch ni boleh kena air. Nanti last video saya tunjuk macam mana saya rendam smartwatch saya dalam air. Dekat dalam kotak dia ni ada juga aksesori dia bagi seperti screen protector, charger dia wajib adalah charger dia. Untuk tali jam dia aku pilih yang leather lah. Jadinya bila korang beli, contohnya korang pilih leather, korang akan dapat 2 tali jam yang original dengan yang leather macam aku punya ni. Sungguh aku cakap korang, aku memang sangat-sangat berpuas hati dengan smartwatch ni tau. Sebab function dia memang banyak. Macam korang nampak dalam video ni, dia boleh check tekanan darah lah, ada punya jantung lah, macam-macam lah, tidur korang cukup ke tak cukup dia boleh check semua tau. Selain daripada function yang banyak ni, korang boleh juga connectkan dengan handphone korang dan boleh angkat call dan terima notification. Dan kalau emergency pula, dia ada flashlight. Nampak tu terang kan. Untuk buka tali jam dia memang mudah. Dia ada button tu, korang just buka. Nampak ni saya dah tukar pakai tali yang leather saya ni. Memang cantik. Wallpaper pun banyak, nampak tu. Banyak pilihan. Korang pilih lah mana yang berkenan di hati. So untuk workout ni, kalau korang rasa tak cukup, korang boleh add workout tau. Okey, jom kita letak dalam air. Tu saya rendam dalam air dan kita test pula. Kita test boleh hidup tak? Hidup. Nampak ni, boleh je guna macam biasa. Memang bagus. Cuma janganlah buat pagi mandi laut. Memanglah tekanan kuat dekat laut tu. So kalau korang berminat dengan jam ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning saya ataupun dekat shop now. Terima kasih.